Ush, banyak ni duit. Hoi, kau buat apa ah? Kau mesin kau? Kau keluar. Saya tahu apa yang berlaku dalam diri saya. Saya tahu siapa yang betul dan siapa yang salah. Orang nampak baik dari luar, belum tentu dalaman pun sama. Kalau tak mampu bekerja dengan jujur bersama saya, pintu keluar sentiasa terbuka. Bos, saya minta maaf bos. Saya tak ada niat pun nak ambil duit tu. Kalau tak ada niat, awak dah mengaku dari awal lagi. Tapi susah pelakon, nampak diri itu tak salah. Buang masa je. Sekarang, kemas barang semua awak, keluar dari ofis saya. Berbaju labuh, sepatutnya menjaga maruah. Bukan hanya monitor dosa. Kalau tangan masih menipu dan mencuri duit bos, itu bukan silap kecil.